dalam Kaabah ada lampu-lampu minyak yang daripada dulu lagi dia simpan dalam tu. Dulu mana ada elektrik. Jadi kena nyalakan lah lampu minyak tu. Di dinding Kaabah di belah dalam tu ada plug, ada banyak plug. Maksudnya setiap raja atau pemerintah yang membaiki Masjidil Haram atau Kaabah ni dia akan letak nama dia. Dibaik pulih zaman bila, oleh siapa, sultan sekian. Sampailah sekarang. Dulu zaman Nabi Ibrahim, Kaabah ada 2 pintu. Apa ni? Sekarang ada satu je lah, belah sini je. Start ada bumbung pada zaman Qusay bin Kilab, moyang Nabi. Zaman Nabi Ibrahim memang tak ada kiswah. Tapi apa yang kita tahu, zaman Quraisy mereka dah ada letak kain kelambu Kaabah. Start bila tu kita tak pasti. Pada zaman Ibrahim ada orang bagi hadiah, ada emas, ada bagi harta lah disimpan dalam Kaabah. Kemudian zaman Quraisy ada berhala, simpan berhala dalam ni juga. Adakah batu Kaabah sekarang ni sama macam zaman Nabi Ibrahim? Jawapan dia tidak. Sebab Kaabah pernah runtuh dan dibina beberapa kali. Yang paling teruk antara selain daripada yang zaman Nabi tu, yang Quraisy, yang kisah yang masyhur tu, ialah zaman Osmaniyah. Masa ni pun ada berlaku banjir besar. Jadi dia orang runtuhkan semua dinding Kaabah kecuali bahagian Hajarul Aswad dan dibina semula. Kaabah pernah terbakar pada zaman, antaranya pada zaman ni, serangan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ke atas Mekah, ke atas Abdullah bin Zubair. Tentera Bani Umayyah menggunakan manjanik, pelontar batu dan menyebabkan sebahagian pada dinding Kaabah rosak dan terbakar. Masa zaman Nabi, Kaabah dah pendek ni kan. Bila Nabi taklukki kota Mekah, membuka kota Mekah, Nabi pernah sabda, kalau aku ada keuangan, akan aku besarkan balik Kaabah ni seperti mana zaman Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tinggalkan sebab masa tu Quraisy baru masuk Islam. Jadi bila Sayyidina Abdullah bin Zubair membina semula Kaabah, dia bina semula mengikut ukuran saiz yang sebenar dengan zaman Nabi Ibrahim. Itu dipanjangkan lagi lah. Tapi bila dipanjangkan, dia nampak Kaabah ni pendek. Jadi dia tambah lagi ketinggian tu. Sampai berapa hasta? 27 hasta tinggi dia. Kemudian bila Abdullah bin Zubair meninggal, dibunuh, Hajjaj dia runtuhkan balik bahagian yang Abdullah Zubair tambah ni. Jadilah saiz ukuran dia sama macam hari ini. Menariknya, apabila pemerintah selepas itu nak besarkan balik Kaabah, Imam Malik berfatwa, dia tahu, khalifah jangan buat macam tu sebab nanti dia akan jadi permainan para raja. Dia akan besar dan kecilkan Kaabah ikut suka hati dia. Jadi sejak itulah saiz Kaabah sama seperti saiz pada zaman Hajjaj dan juga Quraisy. Selain musim haji, Kaabah dan Masjidil Haram ni dulu bukan saja tumpuan umrah dan haji. Di sekitar Kaabah ni, bangunan-bangunan ni kebanyakannya adalah madrasah. Jadi kota Mekah dulu adalah kiblat ilmu umat Islam. Dulu pernah terhitung hampir 40 buah madrasah bersambungan langsung dengan bangunan Kaabah ni. Inilah ni, kawasan ni tiang-tiang ni ada halakah-halakah ilmu. Kemudian bangunan ni yang bersambungan, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada madrasah masing-masing lah. Sebelum 1955, tahun 55 dia orang robohkan untuk besarkan lagi, tambah 2 tingkat di ruang masjid ni. Kemudian kawasan Safa dan Marwah ni pun dibina satu laluan lah, bertingkat, beratap. Jadi semua bangunan-bangunan di sekitar ni dirobohkan. Termasuklah menara-menara ni juga dirobohkan dan diganti yang baru. Kalau dalam Kaabah ada orang tanya, kita nak sembahyang menghadap mana? Jawapan dia, di mana-mana arah pun boleh. Zaman dulu, ada je gambar imam duduk di depan. Sebab ada bagi ruang orang tawaf. Sebab hari ni umat Islam sangat ramai. Jadi misal kata dia stop tawaf tu, jam lah kan. Jadi lebih baik dibiarkan ruang ni untuk orang bertawaf. Nak tahu lebih lanjut tentang peta Masjidil Haram ni, bukan buku ini peta, kita lipat. Ini saiz yang sebenar. Boleh dapatkan sekarang.